So sekarang pukul 8.43. Kita nak siap nak check out. Kalau kat Malaysia sekarang pukul 9.43 macam tu. View daripada balcony. Balcony ni tak boleh buka, dia kunci. So tengok macam ni je lah. Kita dah siap. Dah siap dah. Nak keluar, nak check out. So ni bilik dia. 2 katil king. Ada bantal boleh duduk. Ada sofa, ada TV, ada peti air. Dia punya microwave semua ada kat bawah. Okay. So balcony dia tak boleh buka lah macam aku cakap tadi kan. Tak boleh buka. So hari ni kita pakai ala-ala nak pergi Songkran. Tapi kita kat Songkla. Sikit kan. You ingat tak tahu pengalaman film saya macam mana. Kat sini semua. Oh, still checking. Okay. We need to wait here. Untuk semalam hujan. Bye Siam Malaysia. See you in the next. Tak tahu bila pula kita nak main. So kita nak pergi makan dekat Kaitot Mina. Dia macam nasi kaumok juga, macam Kaitot Dek Chow mari kita pergi makan tu. Tapi yang ni version breakfast punya. Goodbye Bangkok. Bye Bangkok. Bruh. Suasana hanya di pagi hari. Sini jalan kaki. Sini ke? Can we park here? Police lock. Where we can park here to go Kaitot Mina? Right here? Cannot? Same. Late white. Late one. Lock. Police lock. Okay. Okay. Thank you. Police lock. Ni dekat depan ni dia kata boleh tu. Depan kereta Swift tu. Can. This can. Ni here can. Okay. Thank you. Cannot park here. Police lock. Here can. Salah satu masalah yang jadi kalau kata kita main naik kereta sendiri, parking je lah. Kalau kata main naik tuk-tuk ke Grab ke, senang sikit. Kita buat kipas kalau rain. So, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Okay, lagu ni dah teduh. Berapa kacang ni? So kita nak tengok Kaitot Mina punya direction 2 minit. Oh straight je. Kaitot Mina tu straight je. Nama pun. Kita buat kita tu matching. Isi. Cumi je masak ni. Teaspoon. Ni benda-benda macam ni. Beli kat mak. Ayam dia dah kupas tulang siap-siap. Banyak gila macam padang besar. One kilo. 45 baht. 45. Ambil nombor dulu. Pula nak terbalik. Ada ketupat.
besar ni ketupat dia. Kita nak patah balik pergi ke Cibura Dimsum sebab dekat Kaitok Mina tu ramai gila. Nak kena ambil nombor dulu. Lepas tu tempat makan dia sempit. Tak sesuai kalau buat budak kecil lah. Ngamuk budak tu, air air ni. Macam dekat kota Kuala Muda Pasar Senayan tu macam tu. Sebenarnya banyak benda-benda menarik kat sini. Sini macam Thai lah, daripada Thai. Apa benda yang tak ada kat kita tu ada kat mereka. Macam Padang Besar punya market tu. Ada juga kacang-kacang, ikan-ikan yang tu. So kalau naik tuk-tuk, mereka akan bawa sampai ke dalam ni lah, tuk-tuk mereka. Tuk-tuk mereka banyak jenis. Kalau yang ni yang jenis okay, ada muzik pun semua kan. Kalau itu yang jenis antik punya. Sempat lagi nak naik tuk-tuk. Nak rushing sebab 2 hari tu malam kan. Mana sempat nak buat semua. Mana dengan loceng. Dah habis lah. Kasut krok sini. Lambut kasut krok. Nak jalan. Polo. Nak caw. Tak kau tunggu kat Kaitok Mina tu berapa lama. Kereta pula parking ikut dan. Caburi. Dimsum Caburi. Bukan Kaitok Mina tu ramai. Kita main lari dekat Dimsum Caburi. Sebelah 7E. So tiga Dimsum. Tak nak. Oh, ada kipas boleh? Halal ya. Halal. Menu dimsum. Nasi kerabu tu ada ayam ke daging ke? Gimana? Biang apa itik? Ikan. Itik kering. Tom yam kering macam mana? Tak ada kuah ke? Ambil satu. Tom yam kering. Rasa. Oh, terus sampai. Online. Online. Terus key-in je. Ya, hari ni kita main makan Sat. Kita tunggu Tom Yam. Sat nak ambil gambar sekali. Sudah tak? Babi. Masak betul. Bunga ni lah. Boleh makan ke? It was at this moment that he knew. He fucked up. Bodoh je lah pakai. Sotong. Yang apa buat? Nak bungkus boleh? Bungkus yang ni. Kita tengok dimsum dia. So makan tak habis, kita bungkus. Sebelah dimsum ni ada 7E. Jom kita masuk tengok 7E dia macam mana. Aduh, sini ada teh ais. Sini ada teh ais. Saya kita main, kita repeat teh ais. Kat sini apa lagi ada? Kopok lace dia 45, lebih kurang dalam RM6. Sama je harga kat Malaysia. Semua sini banyak burger.
Burger with extra cheese. Extra cheese 45 baht. Double dalam 42 baht. Oh, 32 je lah yang ni. 32 something. So sini ada teh ais. Sini ada teh ais dia. Kita dah pergi 2 7E tak ada teh ais. Habis ke tak ada? Habis. Dia pun tak refill. Mungkin malam tu kot. Mana kata? 1791. Okey, sama. Boleh keluar ke? No tuk-tuk. Can scan Alipay only. Alipay card. Ada roti Shinchan. Shinchan tidur, Shinchan menari. This burger have limit or not? Limit by many? Boleh, can. Kalau 32 baht, lagi 7. RM4 payah sekupang. So, ini baik. Kalau boleh kita pergi, RM10. Boleh buat dropship. Siapa nak? Saya tu burger RM10. Apa nak burger dah? Nak ambil bubur sikit. Cheese ni. Ambil lagi. Dah. Ni apa benda? Bukan lah, chicken finger lah. Dia asing kan. Shopping. We have a pick 397 baht. 397. 300 baht. Lebih ke? Boleh kot pakai ni. So once you try. Oops. Can I use card? Visa card? No, Visa. Oh, 200. Okay. Okay, thank you. Kan? Dia rasa krim. Rasa macam susu sejak tu. Untuk keluar. Berapa ringgit? Berapa baht? Next destination, Kaesong.